Nabi kata kalau keluar nanah seluruh tubuh laki mu jilak ngelidah sampai licin maya, mu belum tunai hak suami. Oh ya. Nah. Sebab dia ada istilah isteri derhaka kepada suami masuk neraka. Tak ada istilah suami derhaka kepada isteri. Nampak? Suami kata balik ke rumah mak dia, isteri kata balik ke rumah mak dia, wajib ikut suami. Itu baru solehah. Kita tengah tidur malam, tok laki balik pukul 4 pagi. Bangun yang. Wak nasi goreng kapung, berbilih banyak ke? Wajib bangun. Kena cari bilih, kena cari beras, basuh beras, kena mayang lada, kena buat nasi goreng. Pukul 4 pagi wajib kena buat. Dah ada tak tok laki kita suruh buat pukul 4 pagi? Ada, contoh. Nah, suruh buat air 2 kali bunyi. Sat ni air dah kerak atas air.